Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ungkapan dikatakan, di mana orang berhimpun, di sana pantun dilantun. Di mana orang berbual, di sana pantun dijual. Di mana orang berhelat, di sana pantun diingat. Di mana orang berkampung, di sana pantun bersambung. Di mana orang beramai, di sana pantun dipakai. Di mana ada helat jamu, di sana pantun bertemu. Di mana ada nikah kawin, di sana pantun dijalin. Di mana orang berunding, di sana pantun beriring. Di mana orang bermufakat, di sana pantun diangkat. Di mana ada petuah, di sana pantun ke tengah. Di mana ada dakwah, di sana pantun disurah. Di mana adat dibilang, di sana pantun diulang. Di mana adat dibahas, di sana pantun dilepas. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu, yang mana pada hari ini kita masih meneruskan bacaan kita, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun, Gurindam, Seloka, Syair dan Ungkapan. Buku ini digubah oleh Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita telah pun sampai kepada bab yang kedua, iaitu peranan pantun dalam kehidupan orang Melayu. Berikut ini adalah ringkasannya. Luasnya peluang untuk berpantun menyebabkan setiap orang mempersiapkan diri untuk dapat berpantun, baik menciptakan pantun secara sendiri maupun menghafal pantun-pantun yang sudah ada. Apa guna benang ditenon untuk membuat baju bertekad? Apa guna orang berpantun untuk mengingat Melayu beradat? Apa guna orang bertenun untuk membuat kain dan baju? Apa guna orang berpantun untuk menimba berbagai ilmu? Kalau orang melabuh pukat, carilah pancang kayu berdaun. Kalau kurang mengetahui adat, carilah orang tahu berpantun. Kalau kayu hendak diratah, keratlah cabang dengan daunnya. Kalau ilmu hendak ditambah, dekati orang dengan pantunnya. Apalah guna daun kayu untuk tempat orang berteduh? Apalah guna pantun Melayu untuk tempat mencari suluh? Apalah tanda Melayu sejati memanfaatkan pantun ia mengerti? Tanda Melayu tahukan diri, Melayu pantun
ilmu dicari. Tanda Melayu tahukan diri, melalui pantun ilmu dicari.